Mamat skinhead ni mencetuskan spekulasi kononnya 30 juta yang Bernah bagi tu tak sampai-sampai kepada pesawah. Buat malu persatuan skinhead saja hang ni. Ini penjelasan dia. 30 juta ringgit tu diumumkan oleh PMX pada 13 Februari 2025. Sumbangan ni bukan sumbangan daripada dana awam, dia daripada syarikat swasta Bernah. Jadi dia terikat dengan tadbir urus kewangan syarikat Bernah tu sendiri. Dia bukannya bila Perdana Menteri umum terus syarikat tu kena bagi lala tu juga. Dia adalah proses pengeluaran dana, ada SOP dia. Kena dapat kelulusan daripada pengurusan tertinggi syarikat dulu. Lepas semua tu dah patuh, baru boleh keluarkan dana dan disalurkan. 30 juta tu bukan sikit, besar weh. Tapi Alhamdulillah sejak diumumkan sampailah ke tarikh 28 Mac 2025. Proses dalaman tadi semua selesai dengan jayanya. Mamat dan KPKM maklumkan duit tu dah ada kepada KPKM. Dah mula diagihkan kepada 200,000 pesawah yang layak di seluruh negara dan dijangka akan selesai pada pertengahan bulan April. Cerita dia kalau masa ada kuasa tak mau tolong. Masa tak ada kuasa ni tolong diam boleh tak? Biar orang yang ada kuasa ni buat kerja dia.